Ingat jangan terus lompat ke soalan susah. Nanti buang masa dekat. Okey, yang ketiga, select, pilih. Pilih dulu soalan yang mudah untuk dijawab. Ingat jangan terus lompat ke soalan susah. Nanti buang masa dekat situ. Yang ketiga, solve. Bila kita dah jawab soalan yang mudah, barulah kita pergi kepada soalan yang susah. Soalan yang kiranya kalau dia banyak buat langkah-langkah kerja, kan, cara kerja. Jadi kalau karangan tu ada yang subjektif, dan yang paling penting kalau kita tersekat, jangan terperangkap. Kita tinggalkan dulu, pergi pada soalan lain, sebab masa tu sangat berharga. Yang kelima ialah semak. Maksudnya kita review balik. Yang ini sangat penting. Jangan dah siap terus hantar surat atau terus hantar kertas kan. Kita periksa semula jawapan kita, pastikan betul ada kesilapan-kesilapan yang kecil tu, macam ejaan ke, tertinggal tanda baca ke, kita perbetulkan. Kadang-kadang satu kesilapan kecil ni dia boleh hilangkan markah yang banyak dan kadang-kadang kalau kita tak semak langsung, ini akan memberi risiko untuk mendapat markah rendah. Okey, jadi adik-adik, peperiksaan ni bukan tentang siapa paling cepat, tapi siapa paling bijak mengatur strategi. Masuk dewan dengan tenang, keluar dewan dengan senyuman. InsyaAllah, usaha yang betul akan memberi hasil yang hebat. Selamat berjaya dari Cikgu Ahmed, Fly High, Pusat Tuition Pilihan Angkasawan Negara. Assalamualaikum.